Itu hal mara. Dan sepatutnya saya memohon dah supaya kerajaan menambahkan peruntukan ini, walaupun yang sedia ada ni dicadang di bawah bajet dulu dalam pakej rancangan akan datang, ditambahkan lagi. Dan janganlah ada mana-mana pihak ungkit. Dan sesudah kedudukan kaum Bumiputera seimbang, walaupun tidak 50-50, pencapaian 30% dalam segala segi dengan kaum-kaum lain dalam bidang pendidikan termasuk profesional yang saya sebutkan tadi, begitu juga pembahagian dari segi hak milik harta. Apabila tercapai, kalau saya panjang umur, saya tidak akan ungkit lagi isu-isu Melayu dan Bumiputera ini. Cukup setakat itu. Walaupun ada cadang kaum Bumiputera 60%, 60% rakyat Malaysia, patutnya ekonomi 60, orang lain 40, saya pun tidak setuju. Saya menuntut supaya pelaksanaan yang 30% tu jadi realiti. Alhamdulillah dah bagi kita, sebab ini boleh membantu ke arah integrasi nasional, boleh membantu perpaduan rakyat Malaysia. Itu perkara pokok. Dan MARA mempunyai peranan penting, kena hands on. Dan pegawai-pegawai di bawah MARA pun jangan duduk buat banyak kerenah sangat, dengan memberi macam-macam alasan, dengan memberi apa-apa sebab sekadar nak eliminate pelajar-pelajar tertentu yang dapat tempat, nak bagi pada orang lain. Ini tanggungjawablah, bertanggungjawablah dosa esok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Datuk Dipertua, saya minta perkara ini di hands on. Dan begitu juga dalam program-program lain yang bertanggungjawab bahawa MARA, termasuk Maktab Rendah Sains MARA, yang ini yang dikirakan paling berjaya. Yang kita lihat anak-anak Bumiputera yang berjaya sekarang ini pun hasil daripada Maktab Rendah Sains MARA, yang patut diperhebatkan lagi. Yang dulu rancangannya nak diadakan di setiap parlimen, walaupun memang dilaksanakan peringkat, tapi ini patut dijadikan agenda utama daripada membina perkara-perkara lain. Jadi Datuk Yang Pertua, itu perkara pertama. Kedua, dulu tekun di bawah kementerian ini juga. Tekun bertanggungjawab memberi pinjaman untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh Along yang memberi pinjaman. Banyak pihak sebut tadi, Pasir Salak pun sebut. Yang saya nak sebut dalam perspektif begini, betul ada pinjaman tekun. Kerajaan memang boleh kita ucap tahniah lah kerana mengadakan skim, berbagai skim pinjaman mikro ni untuk membantu peniaga-peniaga kecil di bawah Agro Bank, di bawah tekun, dan macam-macam lagi pinjaman yang dibuat. Tetapi ada juga yang tidak membayar. Yang tidak membayar ni, saya percaya sesiapa pun lah, jangan kira dah, saya cukup tak boleh terima bila kata kalau meniaga Melayu gagal, kaum lain tidak. Kalau kita tengok angka bankrupt yang tak bayar hutang, sama sajalah. Cuma tinggal lagi, kalau ada pun yang tak bayar, kita kena ingat yang pinjam bawah tekun ni, meniaga kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, pinjam 2,000, pinjam 3,000. Meniaga kaih batik, dia market Pasir Mas contohnya, market pula buruk, bocor, nak dapat 2-3 ringgit pun tak dapat. Duit itulah juga menjara anak-anak, duit itulah juga beli beras, duit itulah juga beli obat. Jadi tentulah sukar mereka nak bayar dengan apa yang ditetapkan. Maknanya jangan kita hukum yang tak bayar pinjaman tekun ni sebagai secara total tidak bertanggungjawab. Memang pihak tekun boleh siasat, kalau betul ia ada menyalahgunakan, ambil tindakan betul-betul. Tapi umumnya saya lihat tekun inilah yang sedikit memberi nyawa kepada mereka-mereka ini, yang patut dilipat gandakan. Dan banyak juga yang tak tahu lagi, walaupun dah diberi penerangan, kerana di kawasan, di peringkat parlimen ada 3 pegawai tekun tiap-tiap dun. Pegawai ni pun nak kutip hutang lagi, nak beri penerangan lagi, nak heboh kepada rakyat lagi. Ada kemudahan. Dan orang kampung ni bukan senang, dia bukan reti nak isi borang, nak cari pegawai pun kadang-kadang pergi ke pejabat tak jumpa, pegawai ni pula duduk di market. Kena ada satu mekanisme yang betul-betul memudahkan mereka ni untuk tahu ada pinjaman ni. Kalau tak cukup pegawai, mungkin boleh tambah secara kontrak 3-4 orang supaya memenuhi setiap mereka ni. Banyak kalau di Kelantan contohnya, Tuan Dipertua, ibu-ibu tunggal yang buat kuih-kuih ni, kari pap, buat ubi kayu goreng, yang jual tak banyak, dan bertanya kepada saya, yang saya boleh bawa pergi, saya bawa pergilah, tak larat kita nak urus ni pun. Jadi kalau tambah mereka-mereka ni berkhidmat, tentu ramai lagi dapat faedah dan dapat mengelakkan diri dengan Along. Kita tengok baru ni Along baru ni sampai jeruk leher, cukup zalim. Menteri Dalam Negeri dah buat kenyataan akan perang habis-habisan. Itu dari segi sudut undang-undang. Ini dari segi sudut undang-undang. Dari segi sudut kemudahan,
kena lihat dalam perspektif yang lain. Kalau kita ambil tindakan tegas pun, contohnya Datuk Dipertua mengedar dadah 39B, banyak dah yang digantung. Dulu dikatakan kenapa nak gantung, kerana nak jadikan sebagai satu deterrent, satu pengajaran. Tapi bila seorang itu digantung, keluar sikit surat khabar, orang tak tahu, tak jadi pengajaran. Apakah dalam gambar kalau aksiden bas 400 mati di Lebanon, mati Afghanistan kerana bombing suicide ni, keluar gambar berlebangan. Apakah tidak mungkin sekarang ni didedahkan orang ukur gantung kerana dadah, keluar muka depan? Ini kalau mengedar dadah, nama dia siapa? Lepas tu dipindah balik undang-undang supaya hukuman yang mandatory, paling tidak hukuman yang satu kata rotan, 10 rotan, lepas tu denda 5,000, rotan wajib 4-3 rotan ke, dan gambar mereka ditunjuk waktu di rotan. Ini baru boleh diberi pengajaran. Sebab cara yang ada buat ni, pinjam 3,000 sampai kena bayar 35,000, rantai orang dalam bilik, memang lebih daripada zalim lah, yang patut dihukum. Tetapi mereka ni meminjam kerana tidak ada tempat. Jadi macam pinjaman tekun ini dia tidak melibatkan soal sangat dari segi penyusunan semula masyarakat, dari segi untuk pembagian ekonomi saya kata tadi nak sampai 30% kaum bumi putera. Tak mungkin kita boleh ukur dengan bantuan ini untuk kain pagi makan pagi. Yang ini mesti dilebar kepada untuk semua kaum, baik kaum Cina, India, Melayu yang 3,000, 4,000, 5,000 yang duduk berniaga ni, dibagi semua sekali. Jangan timbul lagi masalah yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Along, dan serentak dengan itu pindah undang-undang supaya mandatory hukuman, supaya tidak berlaku lagi kesaliman Along ni. Dan tekun ni, saya baca akhbar baru ni lah, betul tak betul saya ada baca akhbar, ada tekun lulus pinjaman, lepas tu nak cash duit tak ada, cek tendang. Itu pun berlaku, betul ke tidak? Protokol biar cukup. Ini Tuan Dipertua, bantuan ini, tekun ni Tuan Dipertua, termasuk amanah ikhtiar. Ini bukan sahaja kita dapat dari segi sifat kemanusiaan kita tak timbul sangat soal. Dia kutip bayar, kutip lah, tapi jangan dijadikan isu. Gunakan betul-betul. Kalau kerajaan rugi sikit pun, dia tidak akan, malah mungkin rahmat tu besar lagi. Sebab kan ada konsep, macam konsep zakat juga, kita menolong datang rahmat besar. Jadi ini patut diberi penekanan yang secara yang meluas, termasuk tekun, amanah ikhtiar dan seumpamanya. Itu di bawah kementerian tekun. Dan ada juga yang meniaga yang dapat pinjaman tekun ni dalam bidang pertanian. Mereka berjual buah durian, buah mangga, buah manggis. Lepas tu datang pula dia beli dengan pekebun-kebun, dia bawa pergi kat kedai. Kadang-kadang kat dalam buah-buah ni pula hari ni dia nak tak ada, sebab banyak dia makan tupai. Petani pula tak semua ada senapang nak tembak tupai, ada senapang, peluru tak ada. Jadi kalau boleh cari juga peluru bagi kepada penembak-penembak tupai ni, bila datang musim buah-buahan kena tembak tupai ni. Kalau tidak, siapa yang nak menjamin bahawa hasil tanaman ini tidak dirusak oleh binatang-binatang lain. Ini sebab itu kalau kita banding hasil-hasil buahan daripada Thailand dengan Malaysia, mereka lebih baik. Sebab selain daripada kesungguhan petani-petani mereka yang saya tengok Datuk Dipertua, orang Thailand bila dia tanam pokok mangga, dia buka ladang, dia boleh duduk tepi ladang dia tu sampai malam, dia tak balik tu, dia tunggu sampai begitu. Dia punya hands on, berbeza dengan kita. Kita datang binatang rosak apa semua kita tak peduli, lepas kita menyalahkan orang lain. Jati diri petani kita pun masih rapuh. Jadi sebab itu saya cadangkan supaya tekun amanah ikhtiar ni merupakan satu projek bantuan keuangan untuk bukan sahaja untuk mengatasi Along, tetapi satu gagasan peri kemanusiaan yang saya percaya kalau dilebarkan nanti banyak orang dapat faedah, dan rakyat akan bergembira, dan kerajaan pun akan selesa. Itu cadangan saya. Dan Datuk Dipertua